selama 20 minit. 5. Jadi untuk tujuan ini, tuan-tuan dan puan-puan, mohon 26. Untuk tujuan itu, wabillahi taufik wal hidayah. So kalau ada montaj, pasang je montaj. Tak payah cakap apa-apa. Masuk, pasang je montaj. Jadi kalian akan tengok video apa semua. Dan habis je, ini you akan cakap Assalamualaikum. Dan kita akan kira masa untuk 10 minit. Kadang-kadang pendekatan secara manual masih lagi relevan. Dan juga maklumat-maklumat penting seperti maklumat kesihatan mangsa masih belum dimasukkan modul-modul berkenaan Oleh agensi luar seperti TKM dan PPD. Alat kesihatan mangsa juga dimasukkan ke dalam protokol ini. Tugas PPS. Kajian ini menggunakan orang kaji sendiri di Google Form. Dan juga ibu pejabat. Contoh isi rumah tak lagi nak isi contoh. So kalau boleh kena bawa. Jadi kita boleh tengok kan. Okey. Berapa masa tu? Berapa orang ni diisi pada masa tersebut yang satu tu? Itu kalau 19. Kalau main 100 lebih, 200 lebih, jenuh nak isi borang ni. JKM dan isu utama adalah kerap berlaku laporan warga tua KP, sokongan daripada Pertubuhan Kebajikan Warga Emas Emmanuel serta sokongan daripada Rumah Sri Kenangan Taiping. bersama dengan keluarga mangsa warga emas hilang. Seterusnya kami mengadakan sesi brainstorming bersama ahli kumpulan kami untuk menjana idea. Kami membangunkan QR menggunakan Google Sheet dan app penting iaitu dapat mengesan keberadaan warga emas. Dan kita membangunkan QR menggunakan Google Sheet dan app. Ini adalah poster promosi daripada kumpulan kami. Kawan-kawan duduk stand di sini. Okey, ini adalah pencapaian outcome dan penilaian impak di mana yang pertama aspek keselamatan warga emas. Sebelum we tracker, warga emas selamat dikesan apabila berlaku kehilangan. Pas we tracker, waris mempunyai maklumat pemantauan yang lebih sistematik. Balas positif telah diterima oleh kami untuk pengguna WeTracker di mana kehilangan waris dapat dikurangkan dan mereka yakin dengan produk WeTracker. Habislah duduk kat luar. Pembinaan benda tersebut secara step by step tak ada. Okey, dia macam saya cakap tadi juga lah. Jauh menjalan. Dia punya PKM dia ada tak? Tidak seragam serta semakan berulang. Unit kewangan memproses penyata untuk dihantar ke sistem IT. Meningkatkan risiko kesilapan pembayaran bantuan. Perlu mencari maklumat sedangkan sistem sepatutnya membawa maklumat kepada pegawai. Belum. Turut meningkatkan risiko kesilapan dan ketidaksemalasan data. Betul? Analitik. Maknanya dia tu kirakan untuk you, dia masuk ke dashboard tu. Dia ada 3 sistem tadi. Penyata. Dia kena confine semua. Macam sistem SP3B, dia boleh tahu semua nama pegawai dan berapa jumlah voucher bayaran yang dijana. Bagi menyampaikan maklumat kepada pengurusan kaki tangan Rumah Sri Kenangan Taiping serta waris. Proses manual kepada sistem automatik yang dapat mengurangkan masa. Emas adalah sistem amat penting. Ia merupakan fungsi trust Jabatan Kebajikan. Data yang dikumpul dalam data sistem ini terus ditambah baik dari segi ratifikasi surat dan integrasi penghuni. Bukan emas berpotensi untuk berkembang ke seluruh JKM Malaysia. Akan antara 90 sehingga 97% masa bekerja bagi kaki tangan dan sekitar RM96,000 kos pembangunan. Sistem ini direka secara modular dan fleksibel, menjadikannya mudah disesuaikan untuk institusi JKM yang lain seperti sekolah. Dia apa? Siapa yang ada? Siapa cuti? Orang penghuni. Macam sebab data dia semua dalam ni dia Understood. Itu dia tak nampak. Report Tunjuk WhatsApp. WhatsApp.
kami berlima berganding bahu bagi merealisasikan inovasi ini. Dan ekosistem penjagaan warga emas di Malaysia melalui solusi pintar yang bebas elektrik. Dan roda swivel 360 darjah putaran berkunci. Kami menyentuh cushion. Duduk perlahan, turunkan badan secara perlahan. Cushion akan turun secara automatik apabila menerima beban pengguna. Letakkan kedua-dua kaki di atas footrest dengan selesa. Bangun secara perlahan dengan bantuan penolakan cushion easy up sehingga berdiri tegak. Kita memang kerusi ni untuk statik, dia tak selamat untuk kursi roda. Mudah mengalihkan. Dia roda ni hanya untuk dialihkan kerusi, untuk alihkan kerusi saja, bukan untuk alihkan pengguna. Mudah bangun. Roda untuk mengalihkan kerusi, untuk memudahkan pengalihan kerusi. Berat 24 kg. Dah long kan? Kalau kita buat basic. Siapa nak try? Ini sebab tangan kat sini kan bukan tolak juga. Kanak-kanak yang berjaya diselamatkan oleh pelindung ini bermula dengan satu pelaporan oleh pegawai perubatan yang mensyaki kanak-kanak yang dirawat. Orang 9 yang digunakan secara manual ini telah menimbulkan beberapa permasalahan. Masa yang sangat lama, memerlukan penghantaran secara fizikal dan juga berisiko maklumat tidak lengkap dan juga sukar untuk dibaca oleh pelindung. Mempercepatkan tindakan perlindungan terhadap kanak-kanak yang memerlukan bantuan. 2022 sehingga 2026. Sepanjang tempoh tersebut, sebanyak 530 kes perlindungan kanak-kanak telah berjaya. Borang Google Form iaitu borang 9 di bawah seksyen nombor 7 adalah kanak-kanak, dan setiap Google Form itu mengikut kita punya bentuk yang asal. Ya. So kalau you nak pakai benda ni, should be boleh pakai, dia tak ada isu. Siasatan dalam tempoh 10 jam, pegawai perubatan akan cop borang ini untuk mengesahkan bahawa aduan tersebut adalah daripada pegawai perubatan tersebut. Itu tak ada masalah. Cuma borang yang borang 9 tu telah diwartakan pada tahun 2007. Warta secara fizikal. Yang ni walaupun pulau sedikit sendiri, dia mesti lain juga. Kena pakai. Alhamdulillah.